Apa beza antara gold bar dan juga dinar, tuan-puan? Jadi di depan saya ni adalah emas-emas fizikal daripada Public Gold. Jom tuan-puan saya tunjuk satu-satu mana adik-beradik gold bar dan mana adik-beradik dinar, tuan-puan. Okey tuan-puan, saya bermula dengan item 5 gram. Ini adalah bentuk gold bar. Ini adalah item 5 gram. Ini bahagian depan. Ini adalah di bahagian belakang untuk 5 gram. Untuk item seterusnya adalah item 10 gram gold bar. Ini item 10 gram, tuan-puan, dan ini adalah bahagian belakang dia. Nampak tak atas tu? 10 gram. Dan seterusnya adalah item 20 gram. Ini adalah item 20 gram adik-beradik gold bar. Okey, seterusnya adalah item 50 gram. 50 gram. Dan ada satu lagi adalah item 100 gram. Selepas 100 gram, dia ada 250 gram. Ini adalah item 250 gram. Bahagian hadapan, ini bahagian belakang dia. Dan yang besar adalah item 1 kilogram. 1 kilogram. Jadi ini adalah adik-beradik untuk gold bar. Dan satu lagi adalah emas dalam bentuk dinar. Dinar ni dalam bentuk bulat. Dan ianya bermula serendah 1/4 dinar. Nampak tak? Ini 1/4 dinar. 1/4 dinar. Yang kedua, tuan-tuan, ada yang setengah dinar. Ini adalah item setengah dinar yang beratnya adalah 2.125 gram. Seterusnya adalah item 1 dinar. Ini adalah item 1 dinar, beratnya adalah 4.25 gram. Seterusnya adalah item 5 dinar. Ini 5 dinar bulat, beratnya adalah 21.25 gram. Dan untuk dinar yang paling besar sekali adalah 10 dinar. Ini adalah item 10 dinar, beratnya adalah 42.5 gram, tuan-tuan. Jadi itu adalah perbezaan bentuk. Gold bar dalam bentuk petak, dinar dalam bentuk bulat. Mana lebih baik, tuan-tuan? Sebenarnya sama sahaja, cuma bezanya adalah bentuk sahaja. Ada satu bentuk petak, ada satu bentuk bulat. Dari segi keturunan sama. Emas yang petak-petak dalam bentuk gold bar ni keturunannya adalah 999.9. Adapun untuk dinar pun keturunannya adalah 999.9 juga. Kenapa buat dua bentuk, tuan-tuan? Sebab minat orang ni berbeza-beza. Ada orang minat dalam bentuk gold bar, ada orang minat simpan dalam bentuk dinar. Jadi terpulang kepada dia, Public Gold buat pelbagai design untuk memberi pilihan kepada pengguna. Dari segi keturunan, dari segi harga per gram sama sahaja, tuan-puan. Jadi andai kata tuan-puan nak mulakan simpanan emas bersama dengan Public Gold, insya-Allah saya akan bantu guide sebaiknya, boleh DM saya. InsyaAllah saya akan bantu guide sebaiknya. Assalamualaikum.